Korang tahu tak kenapa orang akan, siapa yang pernah pakai collagen silikon ni, dia orang akan banyak berfikir untuk buang. Okey, mari sini. Kau nampak tak hidung akak? Hidung akak dah sengit tau. So, hari ni hari ke-5 ke-6 proses akak buang semua. Okey. So, akak tak pakai filter Akak tak pakai filter, akak tak pakai apa. Baik. Sorry, nampak ni sebab akak tak boleh nak letak. Cuma akak nak bagi explain ke korang. So, siapa-siapa yang cakap akak konten tu, korang fahamkan benda apa yang cakap. I don't care pun you nak cakap konten ke whatsoever. Okey, baik. Isteri kepada pelakon Azlan Komeng, Nilam memaklumkan bahawa wajahnya berkemungkinan tidak akan kembali normal setelah menjalani pembedahan mengeluarkan silikon di bahagian hidung dan dagu. Nilam atau nama lengkapnya Nur Nilam Ortiz, 45 tahun, berkata terdapat perubahan pada bentuk mukanya, malah hidung dan dagu menjadi sengit kesan daripada proses memasukkan dan membuang silikon tersebut. Okey, baik. Bila kita pakai collagen silikon ni, dia tak sama macam filler sekarang. Filler sekarang ni, kalau you inject, you boleh pergi inject untuk cairkan. Tetapi zaman-zaman akak dulu, dia dipanggil adalah silikon collagen. Bila kita inject, dia tak boleh dicairkan. Bila tak boleh dicairkan, siapa-siapa yang memang berniat nak buang, dia kena melalui proses operate. Yang ini orang tak nak sebab dia akan jadi macam akak, okey? Sebab bila dia buka dalam ni, dia buka, dia kikis. Bila dia kikis, batang akak dah ada. Tapi dia akan kikis sekali, nampak dia akan jadi sengit. Nampak Sama, dia dah sengit. Kita dah nampak dia dah sengit. Batang akak dah ada, ini batang original akak lah. Okey. Cuma dulu, zaman-zaman dulu akak injek masuk-masuk kat sini. Supaya akak dulu cengkung. Akak dulu cengkung. Zaman-zaman cerita tak cerdik lah dia Okey, cengkung. Lepas tu dia injek. Lepas tu dia kikis kat sini. Dia buka dan dia kikis. So, bila dia kikis, mungkin terkena yang ini, dia jadi sengit. So, tulang terkena jadi sengit sikit lah. Okey, kedua, kat sini. Okey, nanti akak tunjuk kat mana. Nanti orang cakap konten pula kan. Okey, baik. Okey, nampak tak? Alright, ini dalam 2 ke 3 inci lah dia buka. Dia buka dan dia kikis semua. So, perasan tak kat sini dia ada lekuk. Ini dia takkan jadi normal balik lah. So maybe akak muka akak takkan jadi normal macam sebelum buat, semasa buat dan selepas kita dah buangkan semua. Ini semua bukan tak hidung korang. Ini adalah menang-menang yang kita kena cabut selepas ini. Selepas 7 hari memang dah kena cabut lah. Cuma kat sini akak tak rasa. Okay, sebab bila dia potong kat sini, urat akak kat sini dah putus. So dia tak akan rasa lah. Siksa tak? Siksa. Siksa sangat. Sangat-sangat siksa. So pada siapa yang nak cakap konten lah apa semua benda tu, I don't mind, okay? Sebab akak cuba nak menjalankan tanggungjawab akak sebagai seorang muslimah yang baik. Kita cubalah, akak cuba yang terbaik, alright? Cuma akak nak bagi tahu, bila kita kikis collagen silikon ni, kita akan kikis sekali dengan isi. So kita tengoklah macam mana. Selepas ini dia masih biru lagi. Ini bukan akak pakai celak adik Ini masih biru lagi. Ini semua biru lagi. Ini semua biru lagi. Kat sini pun masih biru bengkak lagi. Right. Okay, kat badan lagi masih samalah. Dekat badan-badan yang akak buang pun sama. Masih ada bengkak-bengkak sikit lagi. Apa semua benda. So dalam proses 2 minggu. Doktor cakap kat akak dalam proses 2 minggu kita tengok. Tapi akak rasa mungkin akan lama lah akak ni. Sebab masih belum nampak keredaan dia tu. So, begitulah. Akak lah just nak explain lah. Bukan akak tambah ataupun bukan akak buat. Akak pergi buang. Right? Akak pergi buang. Tak ada orang tambah-tambah ni dek. Buka sana, buka sini Alright? Bye. Assalamualaikum.